Bila sedang hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira kita akan bersama-sama memulakan acara majlis kita pada pagi ini secara rasminya. Jadi sebelum kita mulakan, saya dah ada bersama dengan empunya Saleh Power dan saya nak jemput juga Al-Fadil Ustaz Sabur. Kita persilakan untuk bersama-sama dengan saya di hadapan. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz. Bila sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, melayang sedikit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil mu'minin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang sama-sama saya hormati pemilik Saleh Power bersama di sebelah saya, iaitu Encik Muhammad Syahabuddin dan juga isterinya Puan Siti Asyah. Seterusnya yang kami alu-alukan bersama dengan seluruh tetamu-tetamu jemputan khas daripada Saleh Power, kita ada Komuniti Surau Haji Muhammad Ali. Selamat datang. Selamat datang juga buat warga Darul Tahfiz Umul Qura Jalan Kebun yang dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Sabur. Seterusnya yang kami alu-alukan bersama dengan jemaah Masjid An-Naim Jalan Kebun yang berusaha bersama dengan semua barisan petugas Saleh Power dan yang kami kasihi tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, syukur Alhamdulillah pada hari ini bersama-sama dapat kita berkumpul pada pagi yang berbahagia bagi merafakkan rasa kesyukuran kita. Yang pertamanya di atas izin Allah dengan pertemuan kita pada pagi ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang izinkan untuk sama-sama kita berjumpa. Dan saya doakan semoga pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang Allah rahmati, dan perpisahan kita di penghujung majlis nanti pula merupakan perpisahan yang Allah iringi dengan barakah, yang Allah iringi dengan rasa rindu untuk kita berjumpa lagi, insya-Allah. Yang keduanya, mari sama-sama kita rafakkan rasa syukur ini untuk kejayaan Saleh Power khususnya, yang di mana Saleh Power Restaurant telah pun menjangkau 8 tahun dan mereka telah pun memulakan operasi mereka pada tahun 2018 yang lalu. Syukur perjalanan yang penuh usaha, pengorbanan dan juga semangat daripada Encik Syahabuddin dan juga Puan Asyah khususnya. Tiada kejayaan yang tetap bergolek dalam membuat. Di sebalik nama Saleh Power hari ini pasti ada kisah jatuh bangun, penat lelah dan pengorbanan yang mungkin ramai tak tahu. Semoga ulang tahun ke-8 tertubuhnya Saleh Power ini akan menjadi permulaan kepada perjalanan yang lebih besar di hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Kita doakan bersama. Tuan-tuan, bagi memohon keberkatan di atas pertemuan, di atas perhimpunan kita pada pagi ini, mari sama-sama kita dahului majlis dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah, doa kesyukuran, dan akan diiringi juga bersama dengan bacaan selawat yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Sabur bin Ali Imran, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.